Ada orang suka pakai helmet MS88, ada yang suka ARC, ada juga yang suka Club Helmet India, dan ada juga yang pakai Cikai. Tapi kalau pakai Arai, confirm rider tu geng T20. Kenapa Sebab harga dia keras bos. Helmet Arai ni handmade, 27 step, 18 jam nak siapkan satu. Pasal tu dia mahal bro. Arai ni kalau Pedrosa pakai ke, sama je dengan kau beli kat kedai tu. Tak ada promotion, tak ada tipu-tipu. Cengkerang dia pakai super fiber, 40% lagi kuat daripada fiberglass. Macam durian, luar keras, dalam manis. Jatuh motor pun, kepala otak selamat. Arai datang dengan package ringan tapi selamat. Dari test yang diorang buat, helmet ni boleh kurangkan impak gegaran otak kalau kau langgar divider. Kalau pakai helmet baseball, 3 malam kenduri kat masjid bro. Tapi helmet mahal ni kena kilat selalu. Kalau helmet kau kotor, orang bukan kata kau kaya, orang kata kau gila. Sebab tu kau kena pakai V3 water coating. Walidau, spray je, clear coat helmet dijaga dari hujan dan panas matahari. Nak ride time hujan, kau spray visor sekali, air pecah macam langgar tol pakai RFID. Helmet dah mahal, jangan bagi original features barai. Market value drop je lagi. Klik link kat bawah untuk beli.